Adakah donation kepada Global Sumut Flotilla ini dapat memberi pelepasan cukai ataupun tidak? Okey, sekarang ni pada tarikh bila ni 3 hari bulan 10 ni kan kita digempar-gemporkan dengan Global Sumut Flotilla di mana mereka berlayar dan kita dapat lihat di mana ada persatuan ataupun beberapa organisasi yang melancarkan kempen untuk mendapatkan donation daripada kita. Agak-agak donation ni untuk apa? Donation ini adalah untuk mereka meneruskan lagi program Sumut Flotilla ini di mana mereka akan hantar wave yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tetapi ada yang bertanya dengan saya tau, Cik Wang, kalau saya bagi donation untuk program ini kan, dapat tak pelepasan cukai? Okey, untuk makluman semua, terutamanya orang yang berniaga lah, kita boleh memberi bantuan ataupun memberi donation kepada pihak Global Sumut Flotilla ini dan mendapatkan pelepasan cukai. Tetapi bagaimana? Sebab apa? Sebab bila kita memberi donation untuk Global Sumut Flotilla ini, yang di mana link-link yang telah divadahkan ini, pemberian ini adalah melalui Cinta Gaza Malaysia, Persatuan Cinta Gaza Malaysia, di mana persatuan ini, Cinta Gaza Malaysia ini, mereka tidak dapat pelepasan cukai di bawah seksyen berapa? 46 tak silap saya. Tetapi ada cara lain untuk kita dapatkan pelepasan cukai dan pada masa yang sama untuk kita menyumbang kepada Global Sumut Flotilla ini. Bagaimana cara dia? Cara dia adalah dengan kita memberi sumbangan kepada sebuah NGO yang dipanggil Mercy Malaysia. Mercy Malaysia ini dipimpin oleh Nadil Al-Nuri. So Mercy Malaysia ini telah mendapat pelepasan cukai di bawah LHDN. So kita boleh buat sumbangan kepada Mercy Malaysia dengan kod rujukan GAZA. Dengan itu nanti Mercy Malaysia ini merupakan rakan strategik kepada Cinta Gaza Malaysia, dan sumbangan yang kita berikan kepada Mercy Malaysia ini dia akan salurkan kepada Global Sumut Flotilla, dan pada masa yang sama kepada kita orang yang berbisnes, orang yang berniaga ni hendak mendapatkan pelepasan cukai, kita boleh dapatkan resit daripada pihak Mercy Malaysia ini. So saya menyeru kepada semua rakan-rakan, pada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni, jom kita sama-sama menyumbang ke arah misi Global Sumut Flotilla ini untuk kita menghentikan keganasan daripada rejim Zionis ini. Jika hendak mendapatkan ataupun hendak mengetahui lebih lanjut, sila komen nak dan jangan lupa follow, like dan share.